Satu peristiwa yang mengejutkan sedang berlaku di Rusia sekarang, pukul 1 pagi, tetapi kadar tontonan mencecah 43.7%. Ini bukan siaran Piala Dunia. Datuk saya tiba-tiba menangis teresak-esak semasa menonton TV. Saya tidak pernah melihatnya begitu. Sebuah video dari Malaysia berdurasi hanya 8 minit yang tersilap siar pada waktu subuh telah menggegarkan seluruh Rusia. Apakah kandungan video itu sehingga kadar tontonan melonjak 100 kali ganda? Mengapa rakyat Rusia begitu terharu menyaksikannya? Dengarkanlah kisah saya mengenai insiden penyiaran yang tidak pernah berlaku sebelum ini yang dicetuskan oleh seorang wanita di Vladivostok. Hello, nama saya Yekaterina. Saya bekerja sebagai penyelaras penjadualan di sebuah stesen penyiaran tempatan di Vladivostok. Izinkan saya menceritakan kisah malam yang telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Malam itu 9 Mei jam 11.45 malam. Tiba-tiba penggera berbunyi dari pelayan utama. Fail dokumentari Harimau Siberia yang dijadualkan untuk siaran pada tengah malam telah rosak. Pelayan sandaran juga gagal berfungsi. Siaran akan bermula dalam 15 minit dan saya tiada masa untuk mencari program gantian. Dengan panik, saya membuka folder kandungan kecemasan. Saya terjumpa satu fail video berdurasi 8 minit dengan perkataan alam dalam tajuknya. Tanpa sempat menyemaknya, saya terus memuat naiknya ke dalam sistem siaran. Saya berfikir, lagipun tidak ramai yang akan menonton. Ketika itu adalah cuti umum terpanjang di Rusia, cuti hari kemenangan. Kebanyakan penduduk bandar telah pergi ke daca rumah musim panas mereka. Hanya orang seperti saya yang tiada tempat untuk dituju yang tinggal di bandar. Tengah malam. Video itu pun bermula. Pada mulanya ia memaparkan pemandangan kampung yang damai. Saya berasa lega dan pergi membancuh kopi. Kira-kira 3 minit kemudian, saya kembali memandang monitor dan terkejut. Skrin kini memaparkan puluhan orang sedang sibuk bergotong royong di halaman sebuah rumah kampung. Ini bukan dokumentari alam semula jadi. Sudah terlambat. Jika saya menghentikannya di tengah jalan, ia akan kelihatan lebih aneh. Jadi, saya biarkan sahaja. Tetapi semakin lama saya menonton, satu perasaan aneh mula timbul. Semua orang dalam video itu kelihatan sangat bahagia. Walaupun kerja yang mereka lakukan nampak memenatkan, mereka saling berjenaka dan ketawa. Orang tua mengajar yang muda cara mendirikan khemah manakala kaum ibu menyanyi sambil mengacau gulai di dalam kawah besar. Tetapi saat yang paling mengejutkan adalah waktu rehat mereka. Mereka duduk bersama di bawah sebatang pokok mangga yang rendang, berkongsi makanan, ada kuih muih, rendang dan lemang. Mereka saling mempelawa, menepuk bahu sambil berkata, "Rehatlah dulu, teruskan semangat." Walaupun bukan dalam bahasa Rusia, sari kata muncul di bawah skrin dan yang paling penting, suasana mesra dan kemanusiaan itu sangat terasa. Saya terpaku. Saya lahir dan dibesarkan di bandar, tidak pernah menjejakkan kaki ke kampung. Tetapi entah kenapa, saya sangat merindui pemandangan itu. Ia seolah-olah gambaran Rusia zaman dahulu yang selalu diceritakan oleh nenek saya. Dulu, jiran itu seperti keluarga, katanya. Kalau ada yang sakit, semua orang bantu. Waktu menuai, seluruh kampung akan bekerja bersama. 8 minit itu pun berakhir. Saya termenung seketika sebelum kembali sedar dan menyediakan program seterusnya. Lagipun, berapa keratlah yang menonton pada waktu subuh begini, fikir saya. Tetapi tidak sampai 5 minit, telefon mula berdering tanpa henti. Mula-mula 1-2 panggilan, kemudian ia melimpah ruah. Saya menjawab panggilan dengan perasaan ingin tahu. Kandungannya amat mengejutkan. "Video apa tadi tu?" Datuk saya tengok sampai menangis. "Itu nampak macam suasana kolkos zaman Soviet dulu." "Tolong siarkan lagi." "Itu negara mana? Kenapa mereka nampak begitu bahagia?" Sambil menjawab panggilan, saya masih tidak percaya. Mana mungkin begitu ramai orang menonton TV pada waktu subuh, apatah lagi semasa cuti umum. Yang lebih menghairankan adalah reaksi mereka. Kebanyakan panggilan datang daripada warga emas dan suara mereka kedengaran sebab. Seorang nenek berkata, 60 tahun dahulu, kampung saya pun begitu. Kami bekerja bersama, makan bersama, saling membantu. Rindunya zaman itu. Seorang datuk pula berkata, orang sekarang, jiran sebelah rumah pun tak kenal.
Video tadi buat saya teringat masa lalu. Hati saya jadi sayu. Saya berasa cemas. Tetapi pada masa yang sama, ada sesuatu yang hangat menjalar di hati saya. Video 8 minit yang saya siarkan secara tidak sengaja telah menyentuh hati begitu ramai orang. Lebih-lebih lagi, ia adalah video dari negara asing dengan bahasa yang berbeza. Panggilan terus masuk. Walaupun sudah melepasi pukul 1 pagi, ia tidak berhenti. Kemudian, satu panggilan mengubah segalanya. Ia daripada timbalan pengarah stesen. Ya Katerina, apa yang berlaku? Sistem pengukur kadar tontonan rosak ke? Mustahil dapat 31% pada waktu subuh. Nafas saya seakan terhenti. 31% jika dibandingkan dengan kadar tontonan biasa pada waktu subuh yang tidak sampai kozon. 3%, ia adalah lonjakan lebih 100 kali ganda. Selepas menerima panggilan itu, saya segera memeriksa sistem. Memang benar, dari jam 12 hingga 12.08 pagi, kadar tontonan melonjak secara mendadak mencecah 31.2%. Ia satu perbezaan yang amat ketara. Tuan, sistem tidak rosak. Angka itu betul. Panggilan untuk siaran ulangan masih tidak berhenti masuk. Timbalan pengarah berkata beliau akan segera datang ke pejabat. Sementara itu, saya mengambil keputusan untuk menonton semula video itu dengan teliti. Saya perlu tahu apa yang telah menggerakkan hati rakyat Rusia. Saya memainkan semula video itu dari awal, kali ini memerhatikan setiap perincian. Seketika sari kata muncul di skrin Kampung Seri Pagi, Kedah, Malaysia. Rupa-rupanya ia video dari Malaysia. Di sebuah halaman rumah yang diselubungi kabus pagi, penduduk kampung mula berkumpul. Tua, muda, lelaki dan perempuan, semuanya ada. Cara mereka bekerja sangat mengagumkan. Golongan muda melakukan kerja-kerja berat di hadapan, seperti memasang khemah dan mengangkat periuk besar. Warga emas pula membantu di belakang, menyediakan bahan masakan atau menjaga kanak-kanak. Kanak-kanak pula turut membantu dengan membawa dulang-dulang kecil. Tanpa disuruh, masing-masing tahu peranan mereka. Kemudian satu babak yang sungguh menakjubkan berlaku. Seorang pemuda tergelincir di atas tanah becak dan seluruh badannya dipenuhi lumpur. Semua orang berhenti bekerja dan berlari untuk membantunya. Selepas itu, mereka semua ketawa terbahak-bahak. Pemuda itu juga tersenyum malu sambil bangun semula dan seorang makcik menghulurkan tuala kepadanya. Pada saat itu, saya sedar ini bukan sekadar video tentang kerja gotong royong. Ia adalah gambaran sebuah komuniti yang saling mengambil berat dan prihatin. Ia menunjukkan sesuatu yang sangat dirindui oleh rakyat Rusia, sesuatu yang telah hilang. Kemuncak video itu, sudah tentu, adalah waktu makan tengah hari. Mereka menghamparkan tikar di bawah sebatang pokok rendang yang besar dan duduk berkumpul. Masing-masing membawa makanan dari rumah dan berkongsi bersama. Ada rendang, kuih muih, nasi impit dan pelbagai lagi. Kemesraan itu terpancar walaupun hanya melalui skrin. Ada satu babak yang sangat saya ingati. Seorang nenek melihat seorang pemuda sedang makan, lalu menyendukkan lauk dari bekalnya ke dalam pinggan pemuda itu. Walaupun pemuda itu menolak, nenek itu tetap meletakkan makanan dengan riak wajah seolah-olah berkata, makan banyak-banyak baru ada tenaga. Sari kata membolehkan saya memahami perbualan mereka, tetapi keikhlasan hatinya sudah cukup terasa. Ketika itu, satu lagi panggilan masuk. Kali ini dari pusat khidmat penonton stesen. Cik Ye Katerina gawat. Pelayan laman web kita hampir lumpuh. Pengguna melimpah masuk ke laman web stesen. Semua orang mahu menonton video itu lagi. Saya segera membuat keputusan. Saya akan menyiarkan semula video yang sama pada jam 1.30 pagi. Dalam keadaan biasa, ini mustahil dilakukan, tetapi situasi ini luar biasa. Sebaik sahaja pengumuman siaran ulangan dibuat, deringan telefon menjadi senyap. Mungkin semua orang sudah bergegas ke hadapan TV. Saya sendiri memerhatikan perubahan kadar tontonan pada monitor. Apabila jam menunjukkan 1.30 pagi, angka itu mula melonjak gila. 35%, 40% dan akhirnya berhenti pada 43.7%. Ia adalah rekod kadar tontonan tertinggi pada waktu subuh. Tidak, ia adalah rekod yang belum pernah terjadi dalam sejarah penyiaran Rusia.
Tetapi, sesuatu yang lebih menakjubkan berlaku. Sebaik sahaja video itu tamat, penonton mula datang sendiri ke stesen penyiaran. Walaupun sudah melepasi pukul 2 pagi, orang ramai berkumpul di hadapan bangunan. Kebanyakannya adalah warga emas, malah ada seorang datuk yang datang bertongkat. Pengawal keselamatan menghubungi saya dalam keadaan cemas. Cik Yekaterina, lobi tingkat 1 penuh dengan orang, berpuluh-puluh dan jumlahnya terus bertambah. Mereka semua mahu berjumpa dengan orang yang membuat video itu. Saya terpaksa turun. Sebaik melangkah ke lobi, saya terpegun. Begitu ramai orang berkumpul dan mata mereka semua tertumpu pada saya dengan penuh harapan. Seorang nenek memegang tangan saya dan berkata, terima kasih banyak-banyak kerana mengingatkan kami pada sesuatu yang telah kami lupakan. Pada saat itu, saya rasa sebab. Sebenarnya, saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya tersilap menyiarkan video yang salah. Tetapi kesilapan itu telah membawa makna yang begitu besar kepada ramai orang. Sukar untuk dipercayai. Orang ramai mula menceritakan kisah mereka. Seorang datuk teringat zaman mudanya bekerja di kolkos Siberia. Seorang nenek pula teringat musim menuai di kampung halamannya di Ukraine. Ketika itu timbalan pengarah tiba. Beliau tergamar melihat keadaan di lobi. Kemudian beliau berbisik kepada saya, Yekaterina, ini bukan sekadar kesilapan penyiaran. Sesuatu yang lebih besar sedang berlaku. Rupa-rupanya video itu telah didermakan beberapa tahun lalu oleh seorang ekspatriat Malaysia yang merindui tanah airnya. Ia tersimpan di dalam folder kecemasan dan secara takdir ditemui oleh saya. Kata-kata timbalan pengarah itu benar. Keesokan paginya, stesen penyiaran menjadi seperti medan perang. Telefon tidak berhenti berdering, wartawan mengerumuni kami dan penonton terus datang. Yang pertama menghubungi kami adalah akhbar tempatan. Kami dari Vladivostok Daily. Kami ingin menemu bual anda tentang keajaiban kadar tontonan malam tadi. Primorsky News di sini. Apakah sebenarnya video Malaysia itu Far East TV? Boleh anda analisis mengapa penonton begitu teruja? Saya tidak tahu apa yang harus dikatakan. Untuk mengaku ia hanya satu kesilapan, keadaan sudah menjadi terlalu besar. Tambahan pula, masalah yang lebih besar menanti. Sebaik sahaja pengarah stesen tiba di pejabat, beliau terus memanggil saya. Apabila saya masuk ke pejabatnya, suara dingin menyambut saya. Yekaterina, jelaskan. Macam mana awak boleh siarkan video asing yang tidak disahkan tanpa kebenaran? Saya minta maaf, pelayan utama rosak dan saya tergesa-gesa mencari program ganti. Itu bukan alasan. Penyiaran adalah tanggungjawab awam. Bagaimana kalau video itu mengandungi unsur yang bermasalah? Kata-kata pengarah itu benar. Saya hanya mampu menunduk. Tiba-tiba, setiausahanya masuk dengan tergesa-gesa. Tuan, laporan kadar tontonan terkini. Kadar tontonan siaran ulangan malam tadi mengikut data kebangsaan adalah 43.7%. Riak wajah pengarah berubah. Kadar tontonan setinggi itu hanya dicapai semasa perlawanan akhir Piala Dunia atau ucapan Tahun Baru Presiden. Kemudian panggilan masuk dari ibu pejabat di Moskow. Stesen penyiaran pusat juga mahu mendapatkan video itu. Situasi berubah dengan pantas. Ini bukan lagi kesilapan stesen penyiaran tempatan tetapi telah menjadi isu perhatian nasional. Pengarah mengeluh dan berkata, pertama sekali, siasat sumber video itu dengan teliti. Periksa juga isu hak cipta. Jika ada masalah, telefon berdering lagi. Kali ini dari tempat yang lebih mengejutkan, Konsulat Jenderal Malaysia di Vladivostok di sini. Kami ingin bekerjasama mengenai video Malaysia yang disiarkan malam tadi. Jantung saya berdegup kencang. Adakah ini akan menjadi isu antarabangsa? Tetapi kata-kata pegawai konsulat seterusnya melegakan saya. Jangan bimbang. Sebenarnya, kami menelefon untuk mengucapkan terima kasih. Gara-gara video itu, minat terhadap Malaysia meningkat secara mendadak. Jika boleh, kami ingin berjumpa dan berbincang. Petang itu, saya melawat Konsulat Jenderal Malaysia. Atasai Kebudayaan menyambut saya dengan mesra. Video itu adalah sebahagian daripada dokumentari luar bandar yang diterbitkan oleh sebuah stesen penyiaran Malaysia.
Program itu bertajuk Semangat Kampung Kita. Jangan risau tentang hak cipta. Kami sudah menghubungi stesen penyiaran di Malaysia dan mereka sangat gembira. Saya terkejut. Betul ke? Walaupun disiarkan tanpa kebenaran, mereka terharu kerana budaya gotong royong Malaysia dapat memberi inspirasi kepada rakyat Rusia. Malah, mereka menawarkan untuk menyediakan keseluruhan siri program itu dengan sarikata bahasa Rusia. Gotong royong. Saya baru pertama kali mendengar perkataan itu. Atase itu menjelaskan, gotong royong adalah amalan tradisi saling membantu dalam masyarakat Malaysia. Penduduk kampung akan membantu antara satu sama lain semasa musim menuai atau majlis keramaian. Ia bukan tentang wang, tetapi pertukaran tenaga. Hari ini saya bantu awak, esok awak bantu saya. Setelah mendengarnya, ia memang mirip dengan konsep kolkos atau subordinate di Rusia, malah mungkin lebih mesra dan berperi kemanusiaan. Atase itu menyambung, sebenarnya di Malaysia sendiri pun budaya ini semakin pudar. Sebab itulah dokumentari seperti ini dihasilkan untuk merekodkan tradisi kita. Kami tidak sangka ia akan mendapat sambutan sebegini di Rusia. Dalam perjalanan pulang dari konsulat, saya banyak berfikir. Walaupun ia bermula dengan kesilapan, ia seolah-olah bukan satu kebetulan. Sebuah kampung kecil di Malaysia telah menunjukkan sesuatu yang sangat dirindui oleh rakyat Rusia. Apabila saya tiba di stesen, keadaan menjadi lebih menakjubkan. Papan mesej penonton di laman web kami lumpuh kerana terlalu banyak komen dan orang ramai masih berkumpul di hadapan bangunan. Kemudian, satu berita yang lebih mengejutkan menanti. Stesen penyiaran pusat di Moskow telah membuat keputusan rasmi untuk menyiarkan video itu ke seluruh negara. Tetapi, ada syaratnya. Saya sendiri mesti pergi ke Moskow dan menjelaskan fenomena ini. Tiba-tiba, satu panggilan datang dari tempat yang tidak disangka-sangka, Persatuan Melayu Usuris di sini. Hello? Adakah ini Cik Katrina? Kami adalah generasi ketiga orang Melayu di sini. Kami menelefon selepas menonton siaran malam tadi, gotong royong itu. Itulah yang selalu diceritakan oleh datuk dan nenek kami. Orang Melayu? Keturunan rakyat Malaysia yang menetap di Rusia, ada yang sejak zaman Soviet lagi. Saya tahu mereka wujud di Timur Jauh Rusia, tetapi tidak sangka akan menerima panggilan seperti ini. Dahulu, walaupun di tanah asing, nenek moyang kami bertahan dengan semangat gotong royong, tanpa saling membantu mustahil untuk hidup. Suara di hujung talian kedengaran sebab. Sebab itu, apabila kami menonton video itu, kami menangis. Hati saya turut tersentuh. Bagi mereka, video itu bukan sekadar pemandangan kampung, tetapi cara hidup nenek moyang mereka, satu kebijaksanaan untuk terus bertahan. Presiden Persatuan itu membuat satu cadangan. Di Usuris, masih ada warga emas Melayu yang mengamalkan tradisi ini. Jika stesen anda sudi datang membuat liputan, kami boleh menunjukkan budaya Malaysia yang hidup di bumi Rusia. Saya segera melaporkan cadangan itu kepada pengarah. Beliau, yang kini sedar bahawa ini bukan lagi satu insiden biasa, meluluskan satu rancangan khas. Malam itu, dalam perjalanan pulang ke rumah, saya menyaksikan satu pemandangan aneh. Di taman permainan apartmen saya, beberapa jiran berkumpul, masing-masing membawa makanan dan berkongsi bersama. Seorang makcik menegur saya, "Awak tengok siaran tu." Kami terfikir, kenapa tidak kita cuba? Masing-masing bawa sikit-sikit, seronok juga rupanya. Satu video berdurasi 8 minit telah mencetuskan perubahan. Kehangatan mula merebak di bandar yang dingin ini. Keesokan paginya, saya meneliti bahan yang diterima dari Konsulat Jenderal Malaysia terdapat keseluruhan siri Semangat Kampung Kita. Satu video khas menarik perhatian saya. Ia adalah sebuah dokumentari berdurasi 45 minit bertajuk Kenduri Nekmah. Kerana ingin tahu, saya memainkannya. Kali ini latar belakangnya adalah sebuah rumah pusaka di Kedah. Watak utamanya ialah seorang nenek berusia 74 tahun bernama Hajah Fatimah atau lebih mesra dipanggil Nekmah. Beliau adalah ketua keluarga dan pakar dalam menyediakan masakan untuk kenduri kendara selama 50 tahun. Video itu bermula dengan persiapan kenduri. Jam 5 pagi, Nekmah sudah berada di halaman rumah mengeluarkan kawah-kawah besar. Beliau bercakap sendirian, musim kenduri dah tiba lagi.
Cucu-cucu aku tu, kalau tak ada lauk kenduri, tak lalu makan nasi. Apabila jam 6 pagi, jiran-jiran wanita mula datang. Mah, elok kejadian bahan-bahan tahun ni. Alhamdulillah, cuaca baik. Jom, minum teh dulu sebelum mula. Melihat nenek-nenek itu duduk minum teh bersama sungguh menenangkan. Tetapi dari perbualan mereka, saya tahu ini bukan sekadar kenduri biasa. Anak bongsu kau tak balik dari KL? Tak dapat. Anaknya demam. Sebab tu aku masak lebih sikit nak hantar untuk dia. Tak apalah, kita masak lebih sama-sama. Sikap mereka yang menganggap masalah jiran seperti masalah sendiri sangat mengagumkan. Apabila gotong royong bermula, seluruh kampung menjadi riuh. Kaum lelaki mengangkat bahan-bahan berat. Menantu-menantu perempuan menyediakan rempah dan nenek-nenek mengacau gulai di dalam kawah. Kanak-kanak pula membantu mengupas bawang. Inilah semangat kenduri, kata Nek Mah sambil memandang kamera. Seorang tak boleh buat, kena buat sama-sama baru sedap. Makanan yang dihidangkan pada waktu makan tengah hari juga hebat. Ada daging salai, air sirap bandung dan pelbagai kuih muih. Suasananya seperti sebuah pesta. Menonton video ini membuatkan saya lebih faham mengapa rakyat Rusia begitu terharu. Ini bukan sekadar memasak, ia adalah sebuah perayaan kasih sayang dan perkongsian. Semasa saya sedang menonton, telefon berdering. Ia dari pengarah. Ya, Katerina, ibu pejabat di Moskow dah buat keputusan. Jumaat ini jam 7 malam waktu perdana kita akan siarkan program khas bertajuk Jiwa Malaysia, awak penerbitnya. Saya terkejut. Waktu perdana? Saya penerbitnya? Awak yang mulakan, awak yang selesaikan. Dan liputan tentang komuniti Melayu di Ussurisk juga diluluskan. Pergilah ke sana. Selepas meletakkan telefon, saya termenung. Bagaimana satu kesilapan boleh menjadi projek sebesar ini? Tiba-tiba telefon berdering lagi. Kali ini nombor yang tidak dikenali. Hello, saya Olga Park, generasi ketiga Melayu dari Almaty, Kazakhstan. Saya lihat berita Rusia heboh tentang video gotong royong tu ya? Ya, betul. Tapi macam mana awak tahu dari Kazakhstan? Nenek saya yang suruh telefon. Dia kata, masa mereka mula-mula sampai ke sini dulu, mereka buat rendang untuk raya. Walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Suaranya bergetar, daging tak ada, santan pun susah nak cari. Tapi nenek kata, selagi ada rempah sikit pun mereka akan masak. Katanya, itulah yang menyelamatkan semangat kami. Nenek suruh saya sampaikan cerita ni. Sambil mencatat, air mata saya mengalir. Rendang itu bukan sekadar makanan. Ia adalah kelangsungan hidup, harapan dan kenangan akan tanah air. Di dalam kereta api menuju ke Ussurisk, saya mengkaji sejarah diaspora Melayu. Ramai yang datang ke Rusia dan negara-negara Asia Tengah semasa era Soviet untuk belajar atau bekerja dan akhirnya menetap di sana. Jarak beribu-ribu kilometer dari tanah air. Apabila tiba di stesen Ussurisk, Presiden Persatuan Melayu sudah menunggu. Selamat datang, Cik Ye Katerina. Warga emas kami semua tak sabar nak jumpa. Di pusat kebudayaan, berpuluh-puluh datuk dan nenek telah berkumpul. Seorang nenek yang paling tua bangun. Saya Mariah, orang paling tua di sini. 93 tahun. Masa saya kecil, ayah saya datang ke sini untuk bekerja. Nenek itu mengeluarkan sebuah album lama. Gambar-gambar yang sudah pudar. Beliau menunjuk pada satu gambar. Ini gambar tahun 1968 di Kazakhstan. Tengok, semua kurus-kurus. Tapi kami tetap masak rendang untuk raya. Dalam gambar itu, orang-orangnya kelihatan kurus kering. Tetapi mereka berkumpul di sekeliling periuk besar. Mana nak cari santan masa tu? Kelapa pun tak ada. Kami guna susu lembu. Daging kerbau pun tak ada. Kami guna daging berbiri. Tapi rendang tetap rendang. Rasanya mengingatkan kami pada kampung. Seorang nenek lain di sebelahnya menyampuk. Masa kami masak rendang tu, satu kampung datang. Orang Rusia mulanya pandang pelik. Tapi lama-lama, mereka pun makan sekali. Kata mereka, sedap. Mendengar cerita mereka, saya mula faham kaitan antara gotong royong dan rendang. Semangat untuk berkongsi dan membantu dalam keadaan paling sukar. Itulah yang menyelamatkan komuniti Melayu ini. Hari ini kami nak masak rendang istimewa, cadang Nenek Mariah.
Kami nak tunjuk pada orang Rusia cara kami masak rendang. Bahan-bahan yang disediakan memang berbeza dari di Malaysia. Daging berbiri, susu, rempah tempatan. Tetapi tangan nenek-nenek itu sangat cekap. Mula-mula, kita tumis rempah ni sampai naik bau. Kena sabar, jelas mereka satu persatu. Di sebelah, generasi muda Melayu mencatat dan belajar. Generasi kami tak banyak belajar, kata seorang wanita berusia 40-an. Kami cuba jadi orang Rusia. Kami tinggalkan semua budaya Melayu. Sekarang baru kami menyesal. Sambil memasak, nenek-nenek itu bercerita. Musim sejuk pertama paling teruk. Tak ada makanan, kami ingat semua akan mati. Tapi semangat kebersamaan ini yang buat kami bertahan. Betul tu. Jiran-jiran Rusia kami pun suka makan masakan kami. Dari situlah kami mula bertukar barang. Kami bagi rendang, mereka bagi roti. Saya sedar rendang bukan sekadar makanan, ia adalah jambatan pertukaran budaya. Menjelang masakan siap, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Jiran-jiran Rusia mereka mula datang. Nenek Maria, dengar kata masak rendang, boleh kami tengok? Tahun lepas punya rendang sedap sangat, nak belajar cara buat. Tidak lama kemudian, pusat kebudayaan itu menjadi kelas memasak yang menggabungkan orang Rusia dan Melayu. Sekembalinya dari Ussurisk, saya mula bersiap untuk siaran rasmi pertama. Episod pertama Jiwa Malaysia sudah tentu bertemakan kenduri dan rendang. Saya menggabungkan video gotong royong yang tersilap siar, dokumentari Kenduri Nikmah dan kisah komuniti Melayu di Ussurisk. Saya sangat risau. Adakah orang akan menontonnya memandangkan ia bukan lagi satu kesilapan tetapi program yang dijadualkan. Jumaat jam 7 malam, siaran bermula. Selamat petang, ini adalah episod pertama Jiwa Malaysia. Hari ini kami akan bawakan kisah kenduri. Saya sendiri yang menjadi hos. Walaupun gementar, saya cuba bercakap dengan tenang. Mula-mula video Kenduri Nikmah disiarkan, kali ini versi penuh dengan sari kata bahasa Rusia. Kemudian saya menceritakan kisah nenek-nenek Melayu yang saya temui di Ussurisk. Walaupun jauh dari tanah air, mereka tetap memasak rendang. Ia adalah identiti dan cara mereka untuk bertahan. Sepanjang siaran, saya memeriksa reaksi penonton secara langsung. Ia meletup. Nenek saya pun masa perang dulu, dia masak borscht untuk satu kampung. Saya tak tahu orang Melayu ada sejarah begini di sini. Sungguh menyentuh hati. Tiba-tiba rasa nak makan rendang. Sebaik sahaja siaran tamat, laman web stesen sekali lagi lumpuh. Pertanyaan tentang resepi rendang membanjiri kami. Keesokan paginya, saya menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Pasar utama di Vladivostok sesak dengan orang ramai. Semua orang mencari serai dan kunyit. Tengok siaran semalam, tanya seorang makcik. Saya fikir nak cuba masak rendang, rupa-rupanya bukan saya seorang. Peniaga pasar juga terkejut. Dah 40 tahun saya berniaga, ini kali pertama jadi macam ni. Santan habis. Kedai-kedai runcit Asia juga mengalami nasib yang sama. Serbuk kari, kerisik dan daun limau purut habis dijual. Maaf, stok baru sampai minggu depan, kata pemilik kedai dengan rasa serba salah. Tetapi, perkara yang lebih mengharukan berlaku. Nenek-nenek Melayu secara sukarela membuka kelas memasak. Biar kami tolong, kata Nenek Maria melalui telefon. Kami nak ajar orang Rusia cara yang betul. Seminggu selepas siaran pertama, saya ditukarkan ke Moskow. Ibu pejabat di Rusia, Satu TV telah memutuskan untuk meluaskan siaran Jiwa Malaysia ke seluruh negara. Tahniah, Yekaterina, kata pengarah penjadualan Moskow sambil berjabat tangan. Mari kita cipta keajaiban Vladivostok di seluruh Rusia. Moskow adalah dunia yang berbeza, sebuah bandaraya dengan 12 juta penduduk. Adakah penduduk di sini juga akan tersentuh dengan Jiwa Malaysia? Untuk siaran kebangsaan pertama, saya mencuba pendekatan baru, bukan sekadar menayangkan video Malaysia, tetapi menganalisis dan membincangkannya bersama pakar-pakar Rusia. Tetamu pertama ialah Dr. Ivan Petrov, seorang ahli sosiologi dari Akademi Sains Rusia. Budaya kenduri ini menarik kerana ia menunjukkan keharmonian sempurna antara individualisme dan kolektivisme, jelas Dr. Petrov. Setiap keluarga mengekalkan resepi warisan mereka, tetapi mereka memasak dan berkongsi bersama.
Tetamu lain ialah Presiden Persatuan Rakyat Malaysia di Moskow. Kami di Moskow pun dah 30 tahun buat majlis macam ni. Dulu sesama kami saja, tapi sekarang jiran-jiran Rusia pun ramai yang ikut serta. Akhirnya, hari siaran kebangsaan tiba. Pada malam Jumaat yang dingin di bulan November, siaran bermula dengan video kenduri. Tetapi kali ini, saya menambah elemen lain. Perbandingan dengan budaya jamuan tradisional Rusia. Di Rusia juga ada makanan yang disediakan secara beramai-ramai seperti pelmeni atau penjerukan sayur-sayuran, jelas saya. Tetapi kenduri di Malaysia ini istimewa kerana ia bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi ia adalah budaya perkongsian. Di pertengahan siaran ada satu kejutan. Kami membuat panggilan video secara langsung dengan Nek Mah di Kedah. Apa khabar semua di Rusia? Kata Nek Mah sambil melambai. Tak sangka pula kenduri saya jadi terkenal. Melalui penterjemah, kami menerima soalan dari penonton. Nek, apa rahsia masakan nenek? Rahsia? Senang saja. Masak sambil fikirkan orang yang akan makan. Menantu saya suka masin, jadi saya kurangkan garam. Cucu saya tak tahan pedas, jadi saya kurangkan cili. Jawapan yang begitu mesra itu membuatkan ruangan sembang menjadi hangat. Macam babushka saya. Baru saya faham. Makanan yang dimasak dengan kasih sayang. Kadar tontonan meningkat secara langsung, melepasi 30% kemudian 35%. Selepas siaran tamat, sesuatu yang luar biasa berlaku. Di seluruh Moskow, kumpulan-kumpulan kenduri mula ditubuhkan. Tanda pagar rendang Rusia menjadi tular di media sosial dan orang ramai mula memuat naik gambar rendang buatan mereka. Persatuan Penduduk Arbat Street akan adakan kenduri hujung minggu ini. Sesiapa nak sertai? Apartmen kami pun nak buat kumpulan kenduri. Kedutaan Malaysia juga menghubungi kami. Cik A. Katerina, terima kasih. Pertukaran budaya kita telah mencapai tahap baru. Pihak kerajaan ingin memberi sokongan. Selepas kejayaan episod kenduri, saya memutuskan untuk meluaskan siri ini. Topik kedua ialah ziarah hari raya. Saya bimbang bagaimana hendak menjelaskannya kepada rakyat Rusia kerana ia boleh disalah anggap sebagai ritual keagamaan. Orang yang memberi idea bernas ialah Bapa Andrei, seorang paderi Ortodoks Rusia. Amalan ziarah di Malaysia bukan ritual agama semata-mata, ia adalah ekspresi kasih sayang keluarga, sama seperti amalan kami memperingati orang yang telah meninggal dunia. Dalam siaran itu, kami menunjukkan proses ziarah semasa hari raya. Keluarga berkumpul, membersihkan rumah dan menyediakan juadah istimewa. Anak-anak muda meminta ampun daripada orang tua. Kuih tak nenas ni kegemaran arwah datuk, kata seorang anggota keluarga dalam temu bual. Setiap kali raya kami teringat pada dia. Reaksi penonton Rusia di luar jangkaan. Kami juga melawat kubur pada hari Easter tetapi tidak serapi ini. Indahnya cara mereka mengingati orang yang telah tiada, terutamanya penonton warga emas yang sangat terkesan. Selepas siaran, satu perubahan luar biasa berlaku. Keluarga-keluarga di Rusia mula mengadakan majlis makan malam peringatan mereka sendiri. Saya masak borscht kegemaran ibu, tulis seorang penonton. Satu keluarga berkumpul dan bercerita tentang ibu, rasanya sungguh indah. Topik ketiga ialah pasar malam. Suasana riuh di pasar malam, peniaga yang murah hati dan budaya bagi lebih sikit. Semua ini membangkitkan nostalgia di kalangan rakyat Rusia. Zaman Soviet dulu, pasar kami pun macam ni. Sekarang semua orang berkira. Peniaga di pasar Danilovsky di Moskow mula bertindak. Jom kita buat macam di Malaysia. Seorang makcik penjual sayur memulakannya. Dia memberi bawang percuma kepada pelanggan yang membeli 1 kilogram kentang. Kenapa ni? Pelanggan itu terkejut, tetapi wajahnya gembira. Dah tengok siaran Malaysia tu kan? Kena ada semangat. Perubahan kecil ini merebak ke seluruh pasar. Perbualan antara peniaga dan pelanggan menjadi lebih kerap dan pasar kembali meriah. Stesen kami menerima panggilan dari pelbagai wilayah. Saint Petersburg juga mulakan kempen menghidupkan pasar tradisional. Persatuan Peniaga Pasar Novosibirsk adakan kempen semangat. Memasuki bulan ketiga, siri jiwa Malaysia menjadi satu fenomena sosial di Rusia. Kementerian Kebudayaan membuat pengumuman rasmi. Program ini telah membawa perubahan positif kepada masyarakat Rusia.
Pihak kerajaan akan menyokong usaha memulihkan budaya komuniti. Yekaterina, ada projek besar, kata pengarah penjadualan. Kita akan buat liputan besar-besaran tentang budaya masakan komuniti Melayu di Asia Tengah. Awak akan ke sana selama 2 minggu. Bersama pasukan produksi, saya berlepas ke Kazakhstan. Destinasi pertama ialah sebuah perkampungan Melayu di Almaty. Sebaik tiba di lapangan terbang, Wakil Persatuan Melayu sudah menunggu. Selamat datang. Gara-gara siaran Rusia, anak-anak muda kami mula minat dengan rendang. Apabila kami tiba di kampung itu, satu pemandangan luar biasa terbentang di hadapan mata. Seluruh kampung sibuk membuat persiapan untuk satu majlis. Setiap tahun, kami akan adakan majlis kesyukuran, jelas ketua kampung. Tahun ni istimewa sikit sebab pasukan dari Rusia datang. Saya bertemu dengan Nenek Tamara, 85 tahun. Dulu masa kami mula-mula sampai sini, ibu saya sembunyikan sebekas rempah ratus dalam bajunya. Itulah permulaan rendang kami di sini. Nenek itu menunjukkan sebuah periuk lama. Ini periuk rendang dah 60 tahun. Dibuat dari tanah liat Kazakhstan, tapi rasa rendangnya tetap sama. Majlis di kampung itu benar-benar seperti sebuah pesta. Tua, muda, lelaki, perempuan, semua turut serta. Santan susah nak dapat, jadi kami banyak guna susu, jelas seorang makcik. Serbuk kari pun mahal kalau import dari Malaysia, jadi kami keringkan cili tempatan. Bahan-bahannya berbeza, tetapi keikhlasannya sama. Pemandangan nenek-nenek mengajar cucu mereka cara memasak sangat mengagumkan. Kacau macam ni, kena rata, jangan sampai hangit. Seorang pemuda generasi ketiga berkata, "Dulu saya tak suka sangat masakan Melayu. Kawan-kawan Rusia kata baunya kuat. Tapi lepas tengok siaran Rusia, pandangan saya berubah. Inilah identiti kami." Saat paling mengharukan adalah apabila jiran-jiran Rusia datang. Boleh kami tumpang tengok? Mestilah boleh. Jom buat sama-sama, sambut orang Melayu dengan mesra. Jiran-jiran Rusia yang pada mulanya kekok, tidak lama kemudian mesra dengan suasana. Mereka sama-sama menumis rempah, mengacau rendang dan berkongsi minuman. "Seronok buat kerja sama-sama macam ni," kata seorang makcik Rusia. "Dulu kami pun begini. Ketika kami berpindah ke Tashkent, Uzbekistan, kami menemui cerita lain. Di sebuah acara masakan anjuran Pusat Kebudayaan Melayu, ramai orang Uzbek turut serta. Masakan Melayu ni macam masakan tradisi kami juga," kata seorang pemuda Uzbek. "Ada proses penapaian, menyimpan sayur-sayuran, budaya kita serasi." Di Tashkent, saya bertemu dengan seorang yang istimewa. Nenek Aminah, 95 tahun, salah seorang generasi pertama yang masih hidup, 28 Oktober 1965. "Macam mana saya boleh lupa tarikh tu?" kata nenek itu dengan mata yang berkaca. "Pagi-pagi lagi, pegawai datang suruh kami bersiap dalam masa 2 jam untuk berpindah. Nenek itu berusia 8 tahun ketika itu. Ibu saya panik tak tahu nak bawa apa. Tapi benda pertama yang dia capai ialah sebekas rempah rendang. Dia kata, selagi ada ni, kita boleh hidup." Perjalanan sebulan di dalam gerabak barang sejauh 6,000 kilometer. Kisah nenek itu sangat jelas. 40 orang dalam satu gerabak. Tiada tandas, tiada makanan. Tapi kami kongsi sikit-sikit makanan yang ibu bawa untuk bertahan. Nenek itu menunjukkan sebatang sudu lama. Ini sudu masa tu. Kami kongsi kuah rendang. Sambil makan, kami pujuk hati nanti kita akan balik. Sabar sikit lagi. Tetapi mereka tidak dapat kembali. Ditinggalkan di padang Kazakhstan, mereka terpaksa menggali lubang untuk berteduh. Musim sejuk pertama macam neraka. Suhu 40 darjah, kami makan akar kayu. Tapi kami tetap masak rendang. Walau macam mana pun. "Kenapa nenek begitu berkeras untuk masak rendang?" tanya saya. "Rendang bukan sekadar makanan. Ia supaya kami tidak lupa siapa diri kami. Bila makan rendang, kami teringat kampung dan timbul harapan satu hari nanti kami akan kembali." Nenek itu membawa kami ke tanah perkuburan kampung. Yang bersemadi di sini semua meninggal masa tu kerana sejuk dan lapar. Tapi sampai akhir hayat, mereka jaga rempah rendang tu. Di batu nisan terukir tulisan Melayu dan Cyrillic.
"Ini kubur ibu saya," kata nenek itu sambil mengusap batu nisan. Pesanan terakhirnya, jangan lupa cara masak rendang. Dalam perjalanan pulang ke penginapan, semua ahli pasukan saya terdiam. Kami sedar, rendang bukan sekadar makanan. Ia adalah kelangsungan hidup, identiti dan harapan. Malam itu saya menulis dalam diari saya, apakah makna rendang bagi komuniti Melayu di sini? Mungkin ia adalah kepulangan. Secara fizikal mereka tidak dapat kembali tetapi melalui rendang setiap hari mereka pulang ke tanah air. Bishkek, Kyrgyzstan adalah destinasi terakhir kami. Di sini satu perubahan luar biasa sedang berlaku. Selepas siaran Rusia, imej masakan Melayu berubah sepenuhnya, kata pengarah Persatuan Melayu. Dulu kami malu, sekarang kami bangga. Apabila kami kembali ke Moskow, satu berita mengejutkan menanti. Nek Mah dari Kedah setuju untuk datang ke Rusia, kata pengarah penjadualan dengan teruja. Kita aturkan pertemuan antara beliau dengan nenek-nenek dari Asia Tengah. Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ia adalah saat bersejarah di mana diaspora yang terpisah selama berdekad-dekad bertemu semula. Kami menjemput 3 orang nenek dari Asia Tengah, Nenek Aminah, Nenek Tamara dan Nenek Maria. 15 November, 3 petang di lapangan terbang Sheremetyevo, Moskow. Nenek-nenek sekejap lagi sampai, kata saya kepada 3 nenek diaspora itu. Tangan mereka memegang sejambak bunga, mata mereka sudah merah. Akhirnya, pintu balai ketibaan terbuka dan Nek Mah muncul, anggun berbaju kurung Kedah. Seketika, masa seakan terhenti. Ya Allah, Nenek Aminah yang pertama meluru, betul-betul dari kampung. Kedua-dua nenek itu berpelukan dan seluruh lobi lapangan terbang senyap sunyi. Banyaknya dugaan, kata Nek Mah sebab. Tak apa, kami yang patut berterima kasih kerana sudi datang mencari kami. Keempat-empat nenek itu menangis bersama. Orang sekeliling, wartawan, kaki tangan lapangan terbang, semuanya turut mengalirkan air mata. Hampir 60 tahun, kata Nenek Tamara sambil mengesat air mata. 60 tahun baru dapat jumpa orang dari kampung. Mereka berbual dalam campuran bahasa Melayu dan Rusia. Bahasa berbeza tetapi hati mereka bersatu. Keesokan harinya, satu acara memasak istimewa diadakan di Pusat Kebudayaan Malaysia di Moskow. Hari ini kita akan saksikan penyatuan dua dunia melalui masakan umum saya. Di satu sudut, Nek Mah memulakan demonstrasi rendang asli Malaysia. Di sudut lain, nenek-nenek diaspora memulakan rendang versi Asia Tengah mereka. Wah, guna susu pun boleh buat rendang ya, kata Nek Mah, kagum. Santan tak ada, beginilah caranya. Tapi rasa lebih kurang sama, jawab Nenek Aminah sambil tersenyum. Dua cara masakan itu mula bercampur. Nek Mah mengajar cara menggunakan kerisik, manakala nenek-nenek diaspora menunjukkan cara menggunakan rempah tempatan. Hatinya tetap sama, kata Nek Mah. Masak dengan ikhlas untuk dikongsi bersama. Ramai warga Rusia turut hadir. Mereka berkumpul di sekeliling nenek-nenek itu untuk belajar. Ketika acara sedang berlangsung, Nenek Maria mengeluarkan sebuah buku nota usang. Ini resepi rendang peninggalan ibu saya. Dia mula tulis sejak tahun 1965. Dalam buku itu penuh dengan nama-nama masakan Melayu yang ditulis dalam tulisan Cyrillic. Ibu saya tak pandai menulis, jadi dia eja ikut bunyi. Tapi dia kata, jangan sampai lupa. Nek Mah melihat buku itu dan menangis. Inilah harta karun sebenar, lebih berharga dari mana-mana artifak muzium. Seorang nenek Rusia datang mendekat. Boleh saya belajar juga? Cucu saya minat sangat dengan budaya Malaysia. Mestilah. Boleh, jawab keempat-empat nenek serentak. Dalam sekelip mata, ia menjadi sebuah kelas memasak kecil. Nenek-nenek menjadi guru, mengajar warga Rusia. Pegang sudik macam ni. Jangan kacau kuat sangat. Banyak sangat cili tu. Pedas nanti. Gelak tawa tidak henti-henti. Bahasa berbeza tetapi isyarat tangan sudah cukup untuk berkomunikasi. Waktu makan tengah hari, hidangan istimewa disajikan. Sate Melayu dan pelmeni Rusia serta rendang yang baru dimasak. Inilah keharmonian, kata seorang peserta. Makanan tiada sempadan. Sambil makan, nenek-nenek itu berkongsi cerita yang lebih mendalam.
Kalau kami tinggalkan rendang, mungkin kami sudah jadi orang Rusia sepenuhnya, kata Nenek Tamara. Tapi kerana rendang, kami tidak lupa siapa diri kami. Di Malaysia pun, ramai yang dah beli rendang segera, jawab Nek Mah. Tapi bila hari raya, kami tetap akan masak sendiri. Itulah jiwa kami. Pada sebelah petang, satu pengumuman mengejutkan dibuat. Timbalan Menteri Kebudayaan Rusia turut hadir melihat majlis hari ini. Saya sedar akan kekuatan budaya. Pihak kerajaan akan menyokong usaha pemeliharaan budaya Melayu diaspora dan pengumuman yang lebih besar menyusul. Setiap bulan November akan diisytiharkan sebagai Bulan Kebudayaan Muhibah. Festival masakan akan diadakan di seluruh Rusia untuk menggalakkan pertukaran budaya. Dewan itu gamat dengan tepukan. Nenek-nenek diaspora berpelukan sambil menangis selepas 60 tahun. Selepas 60 tahun baru kita diiktiraf. Menjelang akhir majlis, satu rendang istimewa yang dimasak bersama oleh keempat-empat nenek telah siap. Ini rendang muhibah, kata Nek Mah, gabungan cara Malaysia dan cara diaspora. Cubalah rasa. Nenek-nenek itu menghidangkan rendang kepada para hadirin. Rasanya istimewa. Rasa yang penuh dengan sejarah. Selepas kejayaan besar acara itu, saya menerima jemputan yang tidak disangka-sangka. Kerajaan Malaysia menjemput saya. Sumbangan Cik Yekaterina dalam pertukaran budaya sangat besar. Jemputlah datang dan alami sendiri Malaysia. Lawatan 2 minggu saya ke Malaysia bermula. Destinasi pertama sudah tentu Kedah. Selamat datang. Nek Mah sudah menunggu di pintu masuk kampung. Satu kampung heboh, penerbit TV dari Rusia nak datang. Seluruh kampung dihiasi dengan kain rentang. Selamat datang sahabat dari Rusia, rendang menyatukan kita. Kenapa sampai macam ni sekali? Saya terharu. Dengar kata kampung kita dah terkenal di Rusia, semua orang nak ucap terima kasih. Di rumah pusaka Nek Mah, meja makan penuh dengan hidangan. Gulai, ikan bakar, ulam-ulaman. Ini semua masakan kampung kami, jelas Nek Mah. Bukan saya masak seorang, jiran-jiran yang bawa sorang sikit. Saya terdiam. Kenapa? Sebab awak hargai budaya kami di Rusia. Perasaan dihargai itu sangat berharga. Sambil makan, saya berbual dengan penduduk kampung. Gara-gara siaran Rusia, kami pun mula menghargai semula makna kenduri, kata seorang makcik. Dulu kami anggap biasa. Rupanya ia budaya yang membanggakan. Keesokan harinya, saya menyertai aktiviti kenduri. Kali ini, saya sendiri yang cuba. Pegang sudip macam ni, ajar Nek Mah. Pada mulanya kekok, tetapi lama-kelamaan saya semakin mahir. Makcik-makcik di kampung turut membantu. Pandailah. Macam orang Malaysia dah. Bekerja bersama-sama sungguh menyeronokkan, satu kehangatan yang tidak pernah saya rasai di Rusia. Inilah gotong royong, kata Nek Mah. Kerja berat kalau buat seorang, tapi kalau buat sama-sama, jadi seronok. Apabila ke Kuala Lumpur, saya melawat pasar malam. Suasananya lebih meriah daripada yang saya lihat di TV. Dari Rusia ya? Peniaga-peniaga mengenali saya. Kami dah tengok siaran tu. Gara-gara awak, pelancong Rusia makin ramai. Memang benar. Di merata tempat, saya terdengar bahasa Rusia. Bagi sate, nak air tebu, peniaga-peniaga sangat ramah kepada pelanggan Rusia. Ini ambil lebih sikit, makan sedap-sedap. Saya sendiri mencuba pelbagai makanan. Car kuih, tio, apam balik, air kelapa. Tak payah bayar, kata seorang makcik sambil menolak wang saya. Awak dah tolong promosikan pasar kami di Rusia. Tak boleh, saya kena bayar. Kena ada semangat. Ambil saja. Akhirnya saya makan sehingga kenyang secara percuma. Saya berasa segan, tetapi sangat berterima kasih. Di Kuala Lumpur, perkara yang paling mengagumkan saya ialah budaya apartmen. Seorang kaki tangan pusat kebudayaan menjemput saya ke apartmennya. Malam ni ada potluck, jom ikut. Di bilik komuniti apartmen itu, kira-kira 20 orang penduduk berkumpul, masing-masing membawa satu hidangan. Inilah budaya apartmen di Malaysia, jelas seorang penduduk. Sekarang dah jarang orang buat, tapi kami mulakan semula lepas tengok siaran dari Rusia. Siaran Rusia? Ya. Tengok video kenduri itu, kami terfikir, kenapa kita tak buat sesuatu?
Mula-mula buat majlis makan-makan, sekarang dah jadi pertemuan bulanan. Jiran-jiran itu berkongsi makanan sambil bersembang mesra, berkongsi maklumat tentang sekolah anak-anak, berita kawasan sekitar. Dulu dalam lift jumpa senyum saja. Sekarang dah jadi macam jiran betul. Saya cemburu. Di apartmen Rusia, ini mustahil berlaku. Macam mana kamu mulakan? Tanya saya. Perlukan keberanian. Mula-mula semua orang kekok, tapi bila dah berkumpul, seronok sangat. Keesokan harinya, saya merasai pengalaman ziarah Aidilfitri di sebuah pusat kebudayaan di Kuala Lumpur. Satu simulasi diadakan. Ziarah adalah masa untuk mengingati keluarga, jelas penceramah. Setiap juadah ada maknanya. Saya belajar cara menyediakan hidangan raya. Rumit tetapi keikhlasannya terasa. Di Rusia pun kamu melawat kubur pada hari Easter kan? Tanya penceramah. Ya, tapi tidak serapi ini. Bentuknya berbeza, tapi hatinya sama. Mengingati dan berterima kasih kepada nenek moyang. Yang paling mengagumkan ialah amalan berkongsi makanan selepas ziarah. Semua juadah dikongsi bersama peserta. Ini namanya menggeratkan silaturahim. Makan bersama-sama. Pada hari terakhir, saya berjalan-jalan di Jalan Tuanku Abdul Rahman, sebuah jalan di mana tradisi dan kemodenan bertemu. Saya terfikir, alangkah baiknya jika Rusia ada tempat seperti ini. Saya masuk ke sebuah kedai kain. Pemilik kedai itu menghidangkan teh sambil berkata, "Saya tengok siaran Rusia tu. Hebatnya masakan kita sampai ke sana." Rakyat Rusia sangat terharu. Itu semua kerana semangat. Dalam masakan kita ada semangat, orang Rusia dapat rasa semangat tu. Pemilik itu memberi saya sebekas dodol, bawa balik Rusia. Rendang tak boleh bawa tapi ini boleh. Dalam perjalanan ke lapangan terbang, beg saya penuh dengan hadiah, sambal, budu, keropok, kuih muih. Dan yang paling penting, hati saya penuh dengan semangat. Di dalam pesawat, saya mengimbas kembali 2 minggu yang berlalu. Kini saya faham apa itu semangat orang Malaysia. Ia bukan sesuatu yang luar biasa. Ia hanyalah melayan orang lain sebagai manusia, berkongsi, memberi dan bersama-sama. 3 tahun telah berlalu sejak saya kembali dari Malaysia. Rusia telah banyak berubah, atau lebih tepat lagi, telah menemui semula sesuatu yang hilang. Saya pergi ke Vladivostok untuk urusan kerja. Ke stesen penyiaran yang sama tempat segalanya bermula. Yekaterina, rakan-rakan lama menyambut saya dengan gembira. Stesen kita sekarang terkenal sebagai stesen rendang. Memang benar. Di hadapan stesen ada sebuah plak peringatan, titik permulaan pertukaran budaya Rusia-Malaysia. Setiap tahun masa musim perayaan, kita adakan festival di sini, jelas timbalan pengarah. Tahun ni, 3,000 orang sertai. Bandar itu juga berubah. Di pasar utama, wujud lorong semangat. Sebuah kawasan di mana peniaga memberi lebih dan berbual mesra dengan pelanggan. Perniagaan lagi bagus, kata seorang peniaga sambil tersenyum. Bila ada semangat, pelanggan setia pun bertambah. Kawasan apartmen juga berbeza. Saya melawat apartmen lama saya dan di tingkat bawah, sebuah bilik muhibah telah dibina. Ini semua sebab Cik Yekaterina, seorang nenek jiran mengenali saya. Lepas siaran tu, kami mula bertegur sapa. Walaupun saya kembali ke Moskow, perubahan terus kelihatan. Statistik yang dikeluarkan oleh kerajaan sangat mengagumkan. Dalam 3 tahun terakhir, interaksi antara jiran meningkat dengan ketara, kadar kemurungan menurun dan kepercayaan sosial meningkat. Tetapi yang lebih penting daripada angka ialah riak wajah orang ramai. Jalanan menjadi lebih ceria. Gelak tawa semakin kerap kedengaran dan orang yang memberi salam semakin ramai. Stesen penyiaran juga berubah. Siri Jiwa Malaysia telah diterbitkan sehingga musim kelima dan kini diperluaskan menjadi Siri Jiwa Dunia. Negara mana seterusnya? Tanya pengarah penjadualan, kali ini Mexico. Negara yang kuat dengan budaya kekeluargaan. Minat rakyat Rusia terhadap Malaysia juga tidak pernah pudar. Pusat Bahasa Melayu meningkat 10 kali ganda dan restoran Malaysia bertambah lebih 100. Bagi nasi lemak satu, pelanggan Rusia memesan dengan fasih. Yang lebih menakjubkan ialah perkembangan rendang versi Rusia. Kini wujud rendang hibrid seperti rendang borscht dan rendang pelmeni.
Budaya berkembang apabila ia bercampur, kata seorang chef. Komuniti Melayu diaspora juga berubah sepenuhnya. Mereka tidak lagi menyembunyikan identiti mereka, malah mereka berbangga. Kami telah menjadi jambatan budaya, kata Nenek Aminah dengan bangga. Selepas 60 tahun baru kami diiktiraf. Sokongan kerajaan juga menjadi lebih sistematik. Bulan Kebudayaan Muhibah menjadi acara kebangsaan dan budaya Melayu diaspora menjadi warisan yang dilindungi. Suatu hari saya mendengar berita istimewa, kisah sebuah kampung di Siberia hampir jadi kampung terbiar tapi sekarang hidup semula. Jadi terkenal sebagai kampung kenduri, anak-anak muda pun dah balik. Kadang-kadang saya teringat malam itu. Subuh 9 Mei, saya duduk sendirian di bilik siaran, kesilapan 8 minit. Adakah ia takdir? Ia satu kebetulan, kata Nek Mah melalui panggilan video. Tetapi ia menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Saya menyambung. Nek Mah ketawa. Betul tu. Kebetulan menjadi takdir, kesilapan menjadi keajaiban. Kini di atas meja saya ada beberapa hadiah istimewa. Sebuah periuk kecil dari nenek-nenek diaspora, sepucuk surat tulisan tangan dari Nek Mah dan kad-kad terima kasih dari penonton Rusia. Antaranya, yang paling berharga ialah lukisan seorang kanak-kanak. Seorang nenek Rusia dan seorang nenek Malaysia sedang memasak rendang bersama. Di bawahnya tertulis dengan tulisan comot, semangat. Anak saya tanya, apa itu semangat, kata ibu kanak-kanak itu melalui telefon. Saya jawab, ia seperti rendang yang nenek kongsi. Dia kata dia faham semangat yang difahami oleh kanak-kanak. Itulah perubahan sebenar. Hari ini, di seluruh Rusia, keajaiban-keajaiban kecil terus berlaku. Di sebuah apartmen di Novosibirsk, jiran-jiran berkumpul untuk membuat pelmeni. Tahun ni kena buat lagi sedap. Di sebuah pasar di Saint Petersburg, seorang peniaga memberi lebih kepada pelanggannya. Kena ada semangat. Di sebuah rumah di Moskow, sebuah keluarga menyediakan makan malam istimewa untuk memperingati nenek mereka. Ini borscht kegemaran nenek. Perubahan-perubahan kecil. Tetapi apabila digabungkan, ia menjadi satu gelombang besar. Sebuah stesen TV dari Malaysia menghubungi saya untuk membuat dokumentari khas keajaiban yang dicetuskan oleh Semangat edisi Rusia. Cik Yekaterina adalah watak utamanya, kata penerbit itu. Saya cuma tersilap. Kami nak tunjukkan betapa indahnya hasil kesilapan itu. Semasa penggambaran, saya bertemu semula dengan ramai orang. Nenek yang menangis di lobi stesen 3 tahun lalu, kini telah menjadi guru kelas memasak. Hidup saya berubah kerana Cik Yekaterina. Saya tidak lagi sunyi. Orang yang saya temui di seluruh Rusia berkata perkara yang sama. Saya kenal erti semangat. Saya ada jiran. Bersama-sama itu membahagiakan. Tetapi perubahan terbesar adalah pada diri saya sendiri. 5 tahun lalu, saya adalah seorang wanita bandar yang kesunyian, jauh dari keluarga, tiada kawan, hidup hanya untuk kerja. Sekarang saya berbeza. Saya mempunyai keluarga di seluruh Rusia, di Asia Tengah dan di Malaysia. Bukan keluarga sedara, tetapi keluarga yang dihubungkan oleh hati. Beberapa hari lalu, salji turun dengan lebat. Saya merancang untuk bersendirian, tetapi tiba-tiba satu idea muncul. Apa kata kita buat cucuk udang dengan jiran-jiran? Saya menghantar mesej ke dalam kumpulan sembang dan jawapan datang serta-merta. Setuju. Saya bawa kopi O. Saya boleh buat sambal. Sejam kemudian, apartmen kecil saya riuh dengan gelak tawa. Di luar, salji masih turun, tetapi di dalam, suasananya hangat. Bau cucur udang, bunyi cawan kopi berlaga dan tawa jiran-jiran. Rupa-rupanya inilah semangat. Saya tiba-tiba sedar, ia bukan sesuatu yang gah. Ia hanyalah tentang bersama-sama, berkongsi, melayan satu sama lain sebagai manusia. Kesilapan 8 minit itu telah mengajar saya perkara itu. Manusia tidak bersendirian. Kita semua saling berhubung dan nama hubungan itu ialah semangat. Esok di suatu tempat, seseorang akan mengetuk pintu jirannya. Saya ada buat lebih sikit, nah rasa dan satu lagi keajaiban kecil akan bermula. Itulah tadi kisah menakjubkan dari Yekaterina di Vladivostok. Keajaiban 5 tahun yang dicetuskan oleh kesilapan 8 minit.
Perjalanan mengharukan bagaimana video sebuah kampung kecil di Malaysia telah menghangatkan seluruh Rusia. Keikhlasan nenek yang memasak kenduri, air mata diaspora yang bertemu semula selepas berpuluh tahun dan gelombang semangat yang merentasi sempadan. Mesej yang disampaikan oleh semua ini sangat jelas. Yang mengubah dunia bukanlah rancangan hebat atau wang yang banyak, tetapi perhatian kecil dan keikhlasan terhadap jiran tetangga. Hari ini, apa kata anda mulakan dengan memberi salam kepada jiran anda? Keajaiban bermula dengan berkongsi sepinggan kuih atau secawan teh panas. Semoga kisah yang memberi inspirasi ini dapat dikongsi kepada lebih ramai orang. Jika anda suka video ini, sila tekan butang suka, langgan dan kongsi. Biarlah lebih ramai orang tahu tentang keajaiban yang dicetuskan oleh semangat Malaysia ini. Klik kecil anda mungkin menjadi permulaan kepada satu lagi keajaiban. Terima kasih.